Disyaratkan akan keadaannya khutbah itu bahasa Arab, lagi yang merukun. Biasa pada berat syarat sah khutbah. Syarat nombor sah khutbah berbahasa Arab. Disyaratkan untuk sah keadaannya khutbah mandum-mandum berbahasa Arab. Jadi watak syarat kesah berbahasa Arab, bila nak bahasa Arab nah tapi kan judul khutbah tak apa lagi kan. Yang pun hansa khutbah ataupun rukun khutbah dah ujar selawat tapi kan bahasa Arab. Yang pun hansa sebab benar kait benar mukayai benar bahasa Arab, benar yang disyaratkan bahasa Arab. Yang disyaratkan bahasa Arab pun juzuk khutbah. Juzuknya benar, bahasa Arab benar. Nah juzuk hana bahasa Arab hansa. Nah bahasa Arab hana juzuk hansa. Cuma menyata pegang sunat khutbah roh dengan bahasa Arab, berarti orang yang hana baca sunat khutbah hansa khutbah. Mana? Yang tak baik ke? Itu khutbah. Hana baca tawabek, hana baca sunat. Hana bahasa Arab, sedangkan syarat bahasa khutbah benar bahasa Arab. Yang ketiga di dalam khutbah itu arkani muaham yang ke rukun pun kaji kesyarat. Adapun oleh Nawawi hana ai banyak arkaniha kullaha kullaha seluruhnya khutbah watakin kullaha pujudu sunat pujudu ayat nyo adalah berbahasa Arab. Menyo laginya yusratu kalisihatiha kan untuk sah khutbah wajib untuk gehetong khutbah. Menyo yang wajib gehetong ke wajib, menyo yang haram ke sunat gehetong ke tu. Yang kulluha seluruh tawabek hatta tawabek. Jadi disyaratkan untuk gehetong ke khutbah nisbah sunat dengan nisbah wajib bermandung-mandung tak baca dalam bahasa Arab. Dengan mana yang rukun syarat untuk kira ke rukun. Nyohana kira ke rukun nanti aku tu. Yang sunat syarat kira ke sunat. Yang baru Arabiah. Nyohana tak baca nganya hana kira ke tu. Tapi hana rillah aku tu. Hana peti khutbah. Walaupun jemaah itu pun. Gimana? Hana kisara hidup punya mana? Sebab no. Azan, salat, khutbah. Yang apa? Azkarun maksusatun. Tadi. Zikir yang khusus yang dalamnya mengandung wa'ad, khutbah. Yang mengandungnya dalam pemberitahuan. Azan. Yang di dalamnya mengandung doa. Jadi, sembahyang doa. Azan kan berita. Khutbah kan beri pelajaran yang mengandung. Oh itu pun mentang mengandung kasar. Kata kedengar. Oh begitu pun nak panggilan di sini bapak panggilan pun bahaya lah salah panggilan ataupun salatu khairum minan naum. Mana itu pak panggilan. Karena itu pun yang kadang-kadang kaji. Jadi kan syarat waktu terus salatu khairum lah salah hayat semayang dunia baru Aceh nak syaratnya. Ya salatu khairum minan naum walaupun dengan itu puar hana dipuarti.
menangkit bawa tu dalam khutbah, menan doa dalam sembahyang. Bertetro pada doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Benar kata baca Allahumma Tuhan lu engkau mau melindungi pada doa hidup oleh orang. Hana hidup buat hana apa yang hidup buat. Asal kamu mengandung doa kaji kan doa. Sehingga payah terbaca dengan bahasa Aceh. Menangkit watetro bahaya lah salah jak sembahyang kenapa ya? Bahkan disyaratkan berbahasa Arab. Lambang kebaca bahasa Arab, berzikir maksusah, sembahyang bahasa Arab, bagian khutbah sama bahasa Arab je. Sebab kita karun maksusah tu sebab le aduai. Bahasa lambang hana terjemah waktu kena ala salah. Dan sembahyang hana terjemah waktu baca doa. Kepu dalam khutbah tak terjemah tanya waktu waktu. Urutan Kuputar boleh balik serangkan tarikh adkarun maksusatun. Dan menyona apa ya? Baca khutbah dalam bahasa Ajam sungguh dinakalkan daripada para sahabat Rasulullah yang dikirim ulang roh Ajam tu untuk baca khutbah. Hana so nakal pernah telah tidur baca khutbah waktu waktu dengan bahasa Ajam. Menyona gipubut sungguh naso nakal sebabnya apa yang penting dalam syariat. Berarti naso nakal hana lah kejadian. Pakiban penting di Arab Saudi waktu musim haji. Pakiban letak bahasa Ajam. Seluruh pengumuman nimbang bahasa itu leh. Bahasa Urdu, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Inggeris. Maka penting-penting tak khutbah apa lagi khutbah hari terakhir. Sungguh dibaca dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab bawah tu. Tapi hana menandakan dari masa Rasulullah sampai hana so nakal urang baca khutbah dalam bahasa Ajam kecuali Aceh dan sekitarnya.